Isu sehari dua ni dalam PC, dalam Dewan, nampak MP tak happy. Beliau tuntut 200 juta daripada kerajaan pusat. Tapi PM dah jawab, PM dah peruntukkan 1 bilion untuk fasa pertama ni. Dia tak happy pasal apa? Pasal dia kata duit tu, 200 juta tu tak masuk dalam akaun kerajaan negeri. Pasal itu saya nak sebut kepada MB Sanusi, dia pun tahu bagaimana mekanisme peruntukan pusat turun kepada kerajaan negeri melalui 5 cara yang dia pun tahu sangat-sangat. Tapi saja dia nak perbesarkan isu ni. Yang pertama, melalui Maris. Yang kedua, melalui per kapita. Wang Ehsan. Yang keempat, melalui projek bersama. Dan yang kelima adalah melalui tahap. Itu tahap bagaimana pembangunan ekonomi, infrastruktur dan juga kesejahteraan hidup rakyat Kedah ni. Melalui itulah duit ini diturunkan untuk membina infrastruktur mula dengan 1 bilion. Dan insya-Allah selepas ni akan ada lagi keseluruhan fasa yang seterusnya yang berjumlah 5.4 bilion. Kalau saya MB, saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada PM sebab tahu dah nak mai banyak lagi. Dan inilah bentuk terima kasih kita. Bentuk terima kasih kerjasama kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Anak dengan ayah. Jadi dah cara betul lah tu. Tapi kita komplain macam-macam. Kata tak masuk dalam akaun kerajaan negeri lah dan lain-lain. Ucap terima kasih. InsyaAllah saya yakin ianya akan memberi kebajikan kepada rakyat ni Kedah.